Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Puteri Alia binti Zarul Johan. Saya telah dilantik sebagai pengurus inventory stok di syarikat Flawless. Nama saya Kitiga Anna Perempuan Syangka. Saya juga dilantik bahagian inventory stok di syarikat Flawless. Selamat sejahtera, nama saya Maitri Dewi Chandran. Saya juga dilatih pengurusan pembahagian inventory stok di syarikat Flawless. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengurusan kawalan inventory bagi syarikat Flawless yang menggunakan sistem kawalan selanjar. Pengurusan kawalan inventory ialah proses mengurus stok supaya sentiasa mencukupi dan operasi belajar lancar. Jika tidak diurus dengan baik, syarikat boleh mengalami kekurang stok, kelebihan stok dan kerugian stok. Oleh itu, sistem kawalan selanjar dipilih kerana ia lebih efektif. Dalam sistem ini, setiap pergerakan inventory direkod secara masa sebenar menggunakan teknologi seperti barcode dan sistem komputer. Sebagai contoh, apabila pelanggan membeli produk kosmetik, stok akan terus dikemaskini. Ini membantu mengurangkan kesilapan dan memudahkan pemantuan stok. Kami juga menetapkan aras minimum, aras maksimum dan titik pesanan semula supaya stok sentiasa mencukupi. Pengurusan susunan stok pula dijalankan menggunakan kaedah FIFO, terutamanya untuk produk yang mempunyai tarikh luput atau model lama. Seterusnya, kuantiti pesanan perlu ditentukan dengan betul menggunakan kaedah seperti EOQ bagi mengimbangkan kos pesanan dan kos penyimpanan. Ini dapat mengelakkan lebihan atau kekurangan stok. Sistem kawalan selanjar mempunyai banyak kelebihan seperti maklumat stok yang tepat, membantu membuat keputusan dengan cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai cabaran seperti kos yang tinggi dan kebergantungan kepada sistem teknologi. Kesimpulannya, sistem ini sangat sesuai untuk syarikat Flawless kerana ia membantu mengurus inventory dengan lebih cekap, mengelakkan kerugian dan memenuhi permintaan pelanggan. Sekian, terima kasih daripada kami.